Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak tunaikan permintaan subscriber lagi. Najwa nak tunaikan permintaan subscriber dulu sebab yang request ni menu favourite Najwa tau. Katanya Najwa makanlah ayam gepuk. So Najwa pun langsunglah tunaikan permintaan subscriber yang request tu sebab Najwa rasa nak makan ayam gepuk, lagi-lagi menu yang favourite kan. So Najwa pun buat lah gitu. Lepas tu kan korang ada 2 video lagi kot yang bulan puasa Najwa buat. Najwa belum edit lagi sebab phone rosak. Gitulah, nanti Najwa buat video ni dulu, lepas tu nanti abang Najwa edit baru Najwa post. So Najwa nak makan ayam gepuk dulu ya. Tunaikan permintaan subscriber dulu. So yang kepada yang request tu, terima kasih tau. Nanti Najwa akan munculkan nama. Terima kasih yang request Sarah Hia. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa. So jomlah kita mula rasa. Najwa suka tau makan ayam gepuk dengan kicap. Lagi pun memang orang makan ayam gepuk dengan kicap kan. So Najwa pun dah standby kicap dah kat sini ya. So kita tuang sahaja. Okay, rasanya cukup lah. Nanti tak cukup kita tambah. So jomlah kita mula rasa sebab bau dia pun dah menyengat hidung ya. So jom kita rasa. Ayam dia pun panas-panas lagi ya korang. Memang baru masak lah. Ni ada sambal dia. Sumpah sedap bau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Najwa tak suka tau kalau makan ayam gepuk tambah tahu dengan tempe. Sebab Najwa tak suka dua tu. So Najwa makan dengan enoki je sebab Najwa lagi selera Najwa sesuai makan dengan enoki. Gitu. Sebab Najwa tak suka tempe dengan tahu. Nah. Sedap gila. Makan dengan enoki dah sedap, apatah lagi dengan ayam dia kan. So jom kita rasa ayam dia pula. Panas. Sumpah sedap gila korang. Sedap kan menu kali ni? Memang sedap. Panas lagi korang ayam dia. Pedas tak dia punya sambal? Tak pedas, sambal dia sedap. Pedas. Sumpah sedap korang. Emat gila. Kulit dia.
Lembut, isi dia kurang nikmat sangat. Lagi-lagi kulit dia sumpah sedap. Nak tambah nasi habis? Cukup lah, kenyang. Sedap gila. Habis. Alhamdulillah guys, saya memang betul-betul kenyang ya pada menu kali ni. Sampai habis je nasi, memang puas hati sangat lah. Yang request tu pun memang pandai sangat. Gitulah. Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah kenyang. So sampai sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahyo.